Guys, saya tengoklah ada satu kenyataan. Sebab itu hari saya bagi tahu, sumut ni wayang. Sumut ni wayang. So adalah yang menafikan. Malah ada seorang lah yang sekenal agak rapat juga dengan saya, telefon saya. Dia kata, bro, kau sumut ni tak payah kacau lah bro. Kenapa? Bukan sebab dia orang ni, kau tahulah kan, dia orang kan tengok penyokong-penyokong dia apa semua kan. Bukan semua orang faham. Aku faham je kan, aku tahu je kan. Bila kau buat macam ni, takut kau pula damage. Memang aku damage. Tapi, aku kena cakap. Kalau aku tak cakap, orang lagi ramai diperbodohkan. Jadi, baik aku cakap. Sebab, orang kena tahu non kunyit ni siapa. Jadi, saya kena cakap. Saya minta maaf lah kalau ada yang tak setuju ke. Apalah dia ni pasal sumuk apa semua. Benda yang baik ke Gaza. Kenapa nak halang apa semua. Bukan sebab itu. Tapi ni sebab non kunyit. Siapa penaung sumut? Siapa penaung sumut? Come on. Siapa penaung sumut? Beritahu dekat saya. Non kunyit adalah penaung sumut ni. Sumut Nusantara ni non kunyit penaung. Non kunyit. Dia penaung sumut ni. Oh, takkanlah saya. Kenapa? Biarlah. Kalau Anwar Ibrahim penaung, apa masalah dia? Saya tak bantai orang yang pergi sumut, yang bersemangat. Bukan pasal tu. Tetapi nak fahamkan rakyat, kenapa, mengapa, ini, supaya korang faham. Korang nak percaya tak percaya, terpulanglah. Dan saya tak kisah pasal diri saya ni, nak jadi api ke, terbakar ke apa ke, pasal apa yang saya cakap ni, orang hentam ke, orang kecam ke, saya tak peduli pun. Tetapi supaya korang faham. Kalau ada non kunyit penaung sumut, habis tu, yang sebelum ini ni, yang dia buat perjanjian dengan Anwar Trump tu, gadai kedaulatan negara, macam mana pula? Anwar kerajaan Malaysia buat perjanjian pertahanan dengan US, yang mana sampai sekarang kita tak tahu, non kunyit juga. Anwar jual Malaysia Airport Berhad kepada BlackRock. Takkan korang tak faham? Okeylah, yang pergi sumut, yang cerita pasal antarabangsa, okey. Engkau tahu BlackRock tu? BlackRock yang membekaskan senjata untuk Israel di Gaza tu, hancurkan Gaza tu. BlackRock salah satu. Tapi Anwar jual Malaysia Airport Berhad kepada BlackRock. Tapi dalam masa sama, dia juga penaung sumut. Kenapa ni? Takkanlah kita tak nampak. Come on lah guys. Bodoh sangat lah tu. Ini benda baik se, tak boleh macam itu. Yelah benda baik, tapi kena tengok. Baik-baik. Non ni baik. Ya ke? Baik-baik. Baik ada makna tu. Takkanlah kau percaya dengan non kunyit, kau ambil betul. Okay. Ada seorang, saya selalu juga tengok video dia. Baguslah, dia bercakap bagus, saya suka. Kan? Tapi, macam saya bagi tahulah. Dia bukan pasal bagus kau bercakap, tak bercakap. Kan? Semua orang pun kalau dia ada peluang untuk bercakap, dia bercakap. Kan? Banyak orang bercakap. Kan? Kalau dia ulas bagus, sudah baik. Kan? Tetapi macam saya bagi tahulah. Bila engkau sokong non kunyit, gone case bang. Korang nak percaya tak percaya terpulang pada korang. Engkau sokong non kunyit, gone case. Engkau bertaubat lah. Apa tak lagi kalau macam ini? Saya selalu tengok dia. Sukalah dia cakap sedap. Kan? Brother ni lah. Dia cakap sedap. Jadi saya sukalah tengok dengar dia kan. Brother ni. Jadi sekarang ni saya memang kagum gila lah dengan Anwar Ibrahim. Satu dunia, berapa negara yang join? 40, 50, 60, tak kisahlah berapa banyak tu. Semua menjadi Anwar Ibrahim punya geng tu. Oh, memang power lah. Memang power lah. Sila cakap. Even Donald Trump tak boleh buat benda tu. Lupa nama dia siapa. Saya lupa nama dia. Tapi saya suka dengar. Sampai sekarang pun kalau dia, saya suka dengar dia cakap. Saya kira ramai pun macam tu juga. Kan? Tapi bila kita sokong non kunyit. Faizal nama dia. Bila kita sokong Anwar Ibrahim. Itu salah.
Sebab kalau kau cakap power Anwar Ibrahim hebat sampai banyak negara. But kita kan orang Malaysia. Kita kan duduk kat Malaysia ni, Faizal. Takkanlah kau tak nampak apa yang berlaku dekat dalam negara ni? Takkan kau lupa macam mana non jual Malaysia Airport berhad kepada BlackRock? Takkan kau tak tahu kau mengulas isu dunia. Takkan kau tak tahu syarikat BlackRock ni? And then kita boleh, kenapa nak jual? Kenapa beria sangat nak jual kepada Malaysia Airport berhad ni kepada BlackRock? Okey, tak apa. But engkau mengulas isu dunia, bagus aku, sesuka dengar je kau. Tetapi takkanlah kau tak tahu tentang tiba-tiba kita menghadapi krisis beras pula. Beras tiba-tiba tak ada stok. Lepas tu beras tempatan tak ada langsung. Rakyat terpaksa beli beras import. Takkanlah kita tak nampak benda tu. Okey, ada masalah pengeluaran bla bla bla, masalah kartel. Okey, so siapa yang dah dituduh? Kita mesti ada common sense, kita mesti ada kena fikir. Ni zaman non aku je ni, zaman Anwar Ibrahim yang kau kata hebat ni, yang kau kata power ni. Ni minyak. But saya nampaklah, saya dengar, saya faham minyak ni. Nanti kita faham benda ni kan. Tapi takkanlah kita tak nampak, kita tak baca perjanjian Anwar Trump. Kalau dah sampai Tun Mahathir pun pergi buat report polis. Yang Anwar ni gadai kedaulatan negara. Ada 300-400 orang pergi buat report polis. Berkenaan dengan perjanjian yang menggadai kedaulatan negara ni. Yang mana semua orang bercakap. Takkanlah kita nak kata non kunyit ni power. Non kunyit ni hebat. Kat mana dia hebat? Kat mana non kunyit hebat? But inilah yang saya bagi tahu. Ini pengasingan. Saya tak ada masalah dengan Faizal. Tapi bila saya tengok video ni, saya cakap apalah dia ni. Kita dah ada profiling dah. Ada beberapa orang lah. Brother-brother semua kan. Saya dah buat profiling ni, semua dah siap lah. Kita ada orang yang buat profiling ni. Nak tahu, nak jejak. Asal-usul. Dia kena tahu asal-usul ni daripada mana. Jadi dah dapat lah. Dah dapat dah. Kan? Janganlah. Bila non kunyit penaung sumut ini. Ini wayang non kunyit. Wayang non kunyit. Engkau jangan cakap, oh non kunyit ni pemimpin yang berpengaruh dunia Islam. Tak ada. Satu dunia tahu dia ni Memontut. Satu dunia tahu dia ni Banduan. Satu dunia tahu dia baru US. Satu dunia tahu dia ni pro-Zionis. Satu dunia tahu. Takkanlah kita non kunyit, oh dia penaung sumut. Okay. Habis kenyataan non kunyit, I support security of Israel. Dulu, yang itu hari pun dia kata. Yang wartawan tanya tu, yes. Betul tak guys? Dan dia bila ditanya liberal, dia bagi tahu dia liberal. Datang apa tu? Takkan kau tak nampak video tu? Takkanlah kau tak tahu dia mengaku dia ni liberal. Wak Iman, wartawan tanya pun, are you gay? Dia berbelit-belit. Jawab lah. No. I'm straight. I like a woman. Kan? Beautiful. Tak berbelit kona sana, kona sini, kona. Takkanlah kita tak nampak semua tu. Come on lah guys. Saya tak kisah orang nak kecam saya ke nak cakap apa ke, saya tak peduli. Yang penting aku bercakap, setidak-tidaknya lah. Korang boleh berfikir. Cukup lah. Kau tak percaya pun tak apa. Kau fikir. Sebab satu masa nanti bila berlaku nanti, kau akan tiga. Betul. Apa saya cakap ni betul. Okey, dah nampak. Sebab ini yang berlaku proses dia. Macam sebelum ni lah. Kita kata ini semua wayang apa semua. Akhirnya, balik baru orang nampak. Non kunyit ni zalim tau. Dia ni zalim. Jangan kata tak zalim bang. Dia zalim. Tapi boleh puji non kunyit. Sama macam itu lagi lah. Bila balik buat dekat Stadium Aziata, lambung non kunyit. Lambung. Ni game dia. Ini game non kunyit. Yes. Jangan kata tak nampak Guys, saya ingatkan lagi sekali. Saya bagi warning lah. Aku bagi warning kepada korang. Mana-mana yang sokong non kunyit Banduan ni, engkau bertobat. Engkau jangan sokong pemimpin yang zalim. Ini hari ni, dia bukan pasal orang tu, dia ni, itu ni. Bukan. Kita ni dengan ni. Dua ni.
Akal boleh berfikir. Hati ni mesti ada perasaan. Takkanlah kau tak nampak. Zalim. Apa yang berlaku pada Yusuf Rota? Guys, cuba ingat balik. Apa yang berlaku pada Yusuf Rota? Takkanlah kau. Yelah kau hebat lah. Kau banyak tahu semua benda lah dalam dunia ni. Geopolitik dunia. Baca buku apa semua. Hebat lah. Pergi berjuang. Pergi Gaza. Pergi Palestin apa semua. Okey lah. Tapi takkan kau tak ada hati dan minda akal kau ni untuk berfikir? Perasaan kau tak ada ke? Akal tak ada ke? Siapa Yusuf Rota ni? Kenapa dia kena penjara? Ada pistol dengan senjata api. Bermakna kau ada akal berfikir. So perasaan kau, kesian budak ni. Mesti kau nak ambil tahu. Kenapa pula? Dia ni ada kes dengan Anwar Ibrahim. Fikir balik, ada kes dengan Anwar Ibrahim. Kes apa? Jilat leher. Tak nak campur lah. Tapi perasaan kau, tapi kesian budak ni, banduan akhir ni. Kalau jatuh hukum, penjara, hukum gantung. Kan ni? Kena fikir lah. 9 bulan 10 hari lah budak tu dalam penjara Sungai Buloh. Blok banduan akhir lah. Takkan tak ada perasaan. Takkan tak boleh nak fikir. Kau kan semua terror-terror. Kau lebih terror daripada saya. Kau orang pandai-pandai semua. Kau orang hebat-hebat semua. Tapi ni kat mana ni? Sokong non kunyit. Ni besok ni. Itu lagi dia minta imuniti. Ni. Bermakna kau ada perasaan? Okey. Tapi itulah. Ini malah campur lah ni semua. Okay. Tapi kau baca berita. Anwar minta imuniti kekebalan. Engkau cerita pasal geopolitik dunia ni. Engkau cerita kau hebatlah. Kau hebatlah. Perdana Menteri minta imuniti kekebalan. Ada ke? Mesti kau tahu. Pasal dunia kau tahu. Mesti kau tahu pula. Mana boleh Perdana Menteri minta kekebalan? Fikir. Lepas tu fikir lagi. Kenapa sampai nak minta kekebalan ni? Ini kes ni budak je. Kes saman je pun Yusuf Rota ni sampai minta kekebalan imuniti. Ni kan ada. Sebab tak nak fikir. Sebab apa tak nak fikir? Ni. Hati ni. Bila dah sokong non kunyit, itulah dia. Inilah dia guys. Sebab di sini ni, non kunyit. Dia dah. Bunga lawang non kunyit kat sini ni. So dia melekat. Cakap apa pun. Nampak macam bijak pun. Tak bijak ni bodoh. Besok. Kes Mahkamah Yusuf Rota. Ni saya nak bagi tahu ni. Besok. Kes Mahkamah Yusuf Rota Saman Anwar Ibrahim. Itu hari Anwar bayar RM50,000. Itu pun boleh fikir. Anwar bayar RM50,000. Kenapa kena bayar? Kan boleh fikir. Korang tahu banyak benda lah geopolitik dunia ni. Hebat-hebat korang ni. Baca buku pun banyak. Takkanlah tak boleh nak fikir guys. Ni besok. Kes Yusuf Rota. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pihak defendant telah failkan permohonan terbaru untuk perintah mahkamah agar soalan isu terkait kes ini didengar dulu tanpa perlu bicara. Kau dah tengok dah apa yang berlaku pada Yusuf Rota. Akhirnya dia dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri. Selamat keluar daripada penjara. Keselamatan dia terancam. Okeylah. Kau dah nampak. Anwar minta imuniti kekebalan. Lepas tu Anwar tarik balik. Kena bayar RM50,000. Ni besok. Anwar minta supaya permohonan untuk isu terkait ni didengar tanpa perbicaraan dulu. Yang mana dia minta secara maya, online. Tanpa kehadiran wartawan, media. Yang mana rakyat tak boleh tahu perbicaraan kes ni. Ni kat mana guys? Kat mana otak korang ni? Kat mana? Kenapa sampai tahap macam itu? Sampai nak minta supaya perbicaraan tertutup, wartawan tak boleh tahu, media tak boleh tahu. Ini kes saman sivil lah, jilat leher je lah. Bukan kena sontot lah. Guys, ada 2,100 kat buka buku, ada 3,500. Kat mana akal kita ni? Tak nak campur lah. Tak nak campur kepala otak kau. Dia sekarang ni Perdana Menteri. Tapi cerita pandai. Memanglah pandai cerita kau. Tapi sebab di sini non kunyit. Itu sebab saya bagi tahu. Siapa sokong non kunyit, gone case. Bertaubatlah korang. Nak bagi alasan apa? Bagi tahu. Nak bagi alasan apa? Nak cakap pasal zalim dah tunjuk macam mana kezaliman. Nak kata dia dengan Zionis dah tunjuk dah. Nak macam mana lagi ni?
Oh, liwat tak nampak. Okey, tak apalah, kau tak nampak. Tak kena sontok lagi. Lepas tu, kita pergi Sumut sekarang ni nak berjuang, nak bantu rakyat Gaza. Semua nak hantam. Biarlah kami nak bantu rakyat Gaza. Rakyat Gaza ditindas. Kau ingat dia ditindas baru ke? Dah berapa puluh tahun dah. 1948 lagi lah. Kena tindas. Sekarang ke baru kau cakap nak kena tindas? Ni, yang kat dalam negara ni. Yang rakyat kena tindas ni. Yang rakyat dizalimi ni. Yang tak pasal-pasal orang macam aku tak apalah kena tangkap. Tu. Akak kerja bank. Akak kerja bank. Bukan buat apa pun, keluarkan gambar je. Kena tangkap, duduk lokap 3 hari 2 malam. Brother, angkat kelapa sawit. Angkat sawit. Kritik sikit je, kena tangkap 3 hari 2 malam. Berapa ramai kena tangkap? Kritik je, non kunyit. Itu tak zalim ke? Itu tak zalim ke? Kau orang ceritalah. Saya tak ada masalah dengan korang nak pergi ni. Saya minta korang fikir. Fikir, guys. Letak otak ni, perasaan hati kita ni. Mesti ada common sense lah. Bukanlah kita macam ke ramai ke, semua nak bantah. Apabila melibatkan dengan Anwar Ibrahim, kena fikir betul-betul. Sebab ini non kunyit. Baruah. Aku menang mahkamah lah. Panggil dia ni banduan. Bapuk tua jenayah. Baruah Zionis Amerika. Israel. Aku menang mahkamah lah. Menang lah. Jadi guys. Ginilah. Sorry lah, saya bagi dengar lagi sekali lah. Aku harap kan, aku dah dapat dah Faizal pasal kau ni. Aku bukan nak perang dengan kau, Faizal. Aku bukan nak bergaduh dengan kau, perang dengan kau kan. Aku tahu. Macam geng-geng kau, brother apa semua. Aku tahu kau. Aku dah ada profiling kau orang. Faham betul-betul ni? Aku dah profiling kau orang ni, aku dah ada. Sejarah kau orang, mula kau orang kat mana, semua aku dah ada dah. Sebab tu aku bagi tahu, aku ingatkan lagi sekali. Bertaubat. Ramai orang yang taksub dengan non ni, percaya dengan non, geng-geng Anwar Inas lah. Macam korang ni. Akhirnya sedar dan patah balik. Alhamdulillah. Ramai dah. Tu, Zulkifli Nordin, berapa ramai ni, geng-geng yang sokong non kunyit. Akhirnya dia dah sedar, Allah selamatkan dia. Bertaubat tak sokong non kunyit. Dan aku harap korang pun begitulah juga. Sebab kenyataan ni, betul-betul aku terharu lah, Faizal. Sebab, selalu dengar kau cakap, bagus, ulas, suka dengar. Sedikit ramai pun macam tu juga. Tapi bila kau cakap ni bro, sayang lah. Jadi sekarang ni saya memang kagum gila lah dengan Anwar Ibrahim. Satu dunia, berapa negara yang join? 40, 50, 60, tak kisahlah berapa banyak tu. Semua menjadi Anwar Ibrahim punya geng tu. Oh, memang power lah. Silakan cakap. Even Donald Trump tak boleh buat benda tu. Faizal. Even Donald Trump tak boleh buat benda tu. Tapi kerana pen sebatang Donald Trump bagi, Anwar sign. Faizal, pen sebatang macam beruk mayih. Trump bawa naik kereta The Beast, macam beruk mayih dalam kereta. Lepas tu kau kagum. Tolonglah. Guys, saya minta lah. Ini pengasingan guys. Ada peluang untuk kembali ke pangkal jalan. Jangan sokong non kunyit. Saya tak cakap semua yang pergi Sumut ni sokong non. Tidak. Bukan. Ada yang semangat. Tetapi watak-watak yang sokong non kunyit ni ada. Dan majoriti mereka adalah mereka yang non kunyit. Taubat. Balik ke pangkal jalan. Jangan. Ini pengasingan. Hak batil-batil. Okay? So, tu topik yang Sumut. Tapi tak habis lagi Sumut ni. Yang ini stop dulu. Ini hal untuk Faizal lah.